Semu kalau nak mari di Banten, kena mari di sini Heaventon Pool Villa. Ada siap dengan swimming pool yang selesa, ada dengan bilik yang luas, sepaling luas sampai 12 orang tidur. Ada dengan karaoke untuk hiburan dengan keluarga. Ni ada juga meja snow untuk main gojok-gojok. Halo, hai, Assalamualaikum, sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Subafon Channel. Loh, ni Nana duduk di area Banten. Kita duduk di Pool Villa, Heaventon Pool Villa. Saya mau tahu ke dok, sini ni baru buka dalam 3 bulan baru. Mata masuk dalam. Wow, tengok view dalam, comelnya. Jadi macam minimo gitu deh rumah dia. Sangat luas, selesa. Lepas tu angin lawa, orang panggil angin lawa. Sebelah ni ialah swimming pool semu. Swimming pool dia ada apa nama Pak Glosa untuk anak-anak main Glosa, ada pelapon, ada siap. Lepas tu air dia sangat bersih semu weh. Nampak sampai ke bawah. Ni belum masuk dalam lagi. Kita bawa jalan ke tepi rumah dulu. Sebelah ni pula jadi luar tempat makan dia. Meja pun panjang. Tengok meja dia untuk mari malam-malam untuk bakar. Siapa nak makan BBQ bolehlah. Ada tempat bakar siap. Tengok suasana rumah pun comel semu weh. Minimo gitu. Dia kata ada bilik air tepi pun ada pula. Bilik air sini ada 5 semu. Ui, ada yate tino ni boleh buka macam itu kuda ni. Tengok ni ada 2 bilik. Bilik mandi so. Pas sebelah ni ialah tandas memang comel toilet dia. Oh, tepi ni pun ada pula semu. Tempat bilah siapa tak boleh masuk dalam jamban mari mandi sini. Tu dia. Wahi pak luah-luah boleh mari. Mak Saleh wahi gini. Okey, mari kita tengok dalam pula semu. Wow, dalam dia ada TV. Ada karaoke, dia kata ada karaoke. Gitar pun ada untuk main gerek-gerek. Lepas tu duduk relax sini. Sofa ya. Tengok sangat selesa untuk tengok TV ke karaoke. Dan sebelah belakang tengok ni. Ni siapa pandai main gojok-gojok boleh lah main terasa ni. Pak situ dah. Oh, sebelah ni pula dapur pula semu ni. Dapur dia ada belakang ni semu. Sebi ada. Siapa nak buat somtam pun boleh. Villa dia ada 2 bilik ni. Kita tengok bilik bawah dulu. Bilik bawah dia ada 2 tingkat gini semu. Tu bilik besar untuk 2 orang duduk. Bawah 2, atas 2. Untuk family lah. Mudah-mudahnya. Ada kas maya siap. Tengok. Ada tempat gosok siap. Gosok baju. Tu kita terak katil dia pula. Wow, lembut semu tengok ni. Bersihnya. Wow, okey. Bau sedap. Nah, bilik atas ni ialah ada 2 katil sama. Ni orang juga. Lepas tu ada bilik air selalu tu. Oh, luarnya. Bilik atas ni memang luah. Ada heater juga. Wow. Kalau kita duduk atas ke, wangi bubu semua ada tengok nampak belakang tengok ni. Okey, alhamdulillah siapa masuk kita kena check out to bed. Heaventon Pool Villa memang kata selesa dengan bilik besar, dengan boleh muat ramai. Lepas tu dekat dengan masjid, dekat dengan patah, dekat dengan tempat-tempat wera makanan sini. Kalau nak booking bolehlah booking sini, memang best.